lah macam-macam structure. Paling tinggi saya pernah nampak grade 60. Okay, paling tinggi saya nampak grade 60 lah. Tapi yang tu buat dam. So kalau in situ concrete, design mix dengan proprietary concrete. Kalau proprietary concrete, dia nak grade melebihi 50. So you perlu numberkan dia sebagai 9. Okay, so dia punya coding akan jadi I 2 9. Tengoklah dekat mana. Contoh dekat kolom 294. 9 ni menandakan grade dia melebihi 50. Kalau melebihi 50, jangan pakai design mix. Dia adalah proprietary concrete. Okay. So kita tengok dulu grade 15 sampai grade 20, 25, 30, 35, 35A, 40, 50. Alright. What if kalau tak ada? Kalau tak ada in between say 45 ke, kalau tak ada, you terus letak dia sebagai proprietary. Numberkan dia sebagai 9. Okay, kalau ada grade 45, grade 60, 9.1, 9.2 lah. Dua-dua proprietary tapi tiada dalam second division. Alright, cuma dekat third division kita dah asingkan dah ni blinding, bases atau footings atau pile cap atau ground slab, suspended slab, column piers, beam walls, spray concrete, encasing to metal sections atau other concrete form. Untuk third division tak boleh ada 9. Sebab 9 dah digambarkan sebagai nombor 8 ni, dia ada other concrete form. Dekat sini blinding sahaja yang meter square, yang lain semua meter cube. Okay, same goes to concrete prescribed mix. Prescribed mix ni dia kepada yang menggunakan ratio. Okay, so ratio ni macam mana nak baca? 1 tu apa, 3 tu apa, 6 tu apa? 4 siapa tahu? Satu nisbah 3 nisbah 6. 1 tu apa? 1 tu 1 simen, yang tengah pasir, yang hujung batu, gravel, crusheran. 1 apa tadi? 1 ni simen. simen pasir. 2 ni pasir. 3 ni crusheran. Faham tak? Faham, madam. Okay. Tahu ke tak tahu info ni? Ke tahu tapi tak ingat? Ni kena ingatlah, basic je ni. Okay. So 136, 1 simen, 1 bucket pasir dan juga 2 bucket crusheran. Okay, dia macam buat kek lah. Dia punya third division which is element masih lagi tetap blinding, bases footing, cap, pile caps, ground slab. So kalau yang banyak-banyak macam yang ni, bases, footings, pile caps, ground slab. Katalah setiap satu ni ada satu. Ada bases, ada footing, ada pile cap, ada ground slab. Jadi cara awak nak letak coding adalah I1, contoh dia grade 25. I1, 3, 2.1. Bases. Point 2, footing. Point 3, pile cap. Point 4, ground slab. Okay. Sama juga kalau kolom dengan pier. Apa beza kolom, apa beza pier? Kenapa beza kolom dengan pier? Adakah dia benda yang sama? Dia tak ada bar. Tak ada bar? Siapa yang tak ada bar? Piers. Okay. Lagi?
Okey, beza kolom dengan pier. Kolom ini dia saiznya lebih kecil dan dia adalah dalam struktur ataupun gabung dengan struktur. Contoh dinding, kita ada kolom kat tengah. Ni kolom. Tapi kalau pier ni kadang-kadang kita tak panggil pier, kita panggil kejap pier, pillar. Ni adik-beradik. Pier atau pillar dia adalah stand alone dan besar. Normally pier untuk yang kontak dengan air. Dan pillar ini selalu atas darat. Okay. Highway. Ni highway. Ni ada tiang besar-besar ha. Jangan sebut ini kolom. Malu. Jangan bagi tahu orang waktu QS. Ini bukan kolom. Ini nama dia pillar. Kadang-kadang panggil pier. Normally pillar. Okay. Kalau dia ada kontak dengan air, macam jambatan tu, jambatan Pulau Pinang semua tu, tiang-tiang bawah tu kita panggil pier. Okay. Boleh ke? Boleh. Okay. So, kita tengok pula dia punya measurement rule. Okay, measurement rule untuk column and piers more than 1 meter wide or long and integral with a wall shall be measured as part of the wall. Okay, dia ada rule di mana you identify dulu column atau pier. Okay, contoh macam ni. Kolom 1. Kalau dia stand alone, okay, stand alone macam ni. Dia satu sahaja, okey lah. Nama dia adalah kolom. Tapi kalaulah dia punya lebar ni lebih daripada 1 meter dan bercantum dengan dinding. Bercantum dengan dinding. Jadi yang ini masih lagi kita panggil kolom, tetapi kerana kelebarannya katalah 1.1 meter. 1.1 meter. Okey. Jika kolom atau pier tersebut melebihi 1 meter dan bercantum integral dengan dinding, tak payah kira kolom ni, kolom ini akan dikira sebagai dinding. Okay, integral column more than 1 meter wide or long considered as wall. Okay, yang ni kena ingat, kolom. Kalau beam pula, case yang ini. Okay, beam dia ada slab dan ini beam. Okay, beam kalau kelebaran dia melebihi 1 meter, kita kira dia sebagai slab. Dia bukan beam. M2, M3 jelas? Jelas. Okay. Right, apa lagi? Ni contoh RC column attached dengan RC wall. Okay, kalau RC column attached dengan RC wall. Tapi kalau dia attach, ini adalah ini adalah apa tu? Batu bata, dinding batu bata. Okay, bukan konkrit. Bukan sama material. Dalam kes ni konkrit lah.
Okay. So jangan kira dia sebagai integral lah. Dengan syarat nak kira integral tu, ini semua mesti sama dia punya jenis dengan dinding. Okay. So dengan syarat dia punya kolom tu kena melebihi 1 meter. Width dia tu kena melebihi 1 meter. Okay. Apa lagi? Kalau suspended slab dengan wall. Concrete in suspended slabs and walls less than 1 meter wide or long shall be classed as concrete in beams and column respectively. Okay. Kalaulah kata slab dengan wall, macam tadi case kolom tu yang besar kan. Ini case kalau slab atau wall kurang 1 meter. So kalau slab kurang 1 meter, kita panggil dia beam. Lebar dia tu less than 1 meter. So slab tu kecil je. Itu kita consider dia sebagai beam. Okay. Tapi kalau wall sepatutnya wall ni panjang. Tapi kalau dia kurang daripada 1 meter, kita consider dia sebagai kolom. So kena ingatlah D3 pun ada yang khas. Okay. Okay, kalau spray konkrit. Pernah tengok spray konkrit? Madam. Okay. Tak pernah tengok? Okay. Pernah. Kejap. Sekejap, 2 minit. Sekejap Urgent.
Sekejap. Sekejap tahu. Okey, sambung sekejap. Okey, spray konkrit ni kalau you nampak dekat third division dekat unit spray konkrit kita pakai meter cube. Kita pakai meter cube tak pakai meter square. Tapi cuba tengok dekat dalam my system meter square ke meter cube. Cuba tengok ada tak you all punya my system. Saya tak bawa balik. Sebab tadi saya spray konkrit adalah meter square. Meter square, madam. So betul kan Kalau ambil nota yang online ni betul kan?
Okay, so kat sini sepatutnya meter square. So bukan meter cube ya. Okay, now kita tengok additional description. Okay, kalau dekat A5 ada nyatakan kalau untuk in situ konkret patutnya kena masukkan admixtures kalau ada. Admixtures ni adalah bahan tambahan. Bahan tambahan selalunya kadang-kadang kita letak additional hardener ataupun kita letak concrete rapid concrete hardener ni ini untuk bagi konkrit tu cepat. Konkrit tu cepat kering. Jadi kalaulah ada additional bahan yang diletak ni, additional admixtures ni kena asingkan dengan mana yang tak ada lah. So dengan erti kata lain kena bagi tahu jika ada menggunakan admixtures. Harga dia akan berbeza. Okay, harganya definitely akan berbeza. Okay, kemudian kita tengok kalau blinding, since blinding adalah meter square, jadi kena state thickness. Okay, berlainan thickness kena 0.1, 0.2, 0.3. Okay, right. Okay, and then kita tengok pula kalaulah kata konkrit ni dia place against excavated surface other than blinding, maknanya konkrit yang tak perlu blinding. Dia konkrit dia terus masukkan dekat dalam ataupun dekat ruang yang excavated tu dia terus pakai konkrit biasa, dia tak pakai blinding. Okay, contoh kat sini expressly required to be placed against an excavated surface other than blinding. Dia yang ni ada tak gambar? A7 ni saya hutang gambar, nanti saya akan pas gambar. Macam mana kita buat, kita letak konkrit, contoh kita excavate dekat sini. Ni excavation area. Tapi apa maksud to be placed against an excavated surface? Okay, against excavated surface tu apa? Yang ini saya bagi gambar. Nanti saya carikan dalam nota saya. Okay, A8 kalau kita pakai spray konkrit, okay, kena bagi tahu specification of the concrete, whether ada reinforce ataupun tak ada, dan kena bagi tahu minimum thickness. Minimum thickness sebab spray ni dia bergantung kepada expert tu pegang spray tu macam mana. Kalau sepatutnya spray tu nak ketebalan tertentu, dia memang kena orang yang expert lah untuk dia tahu spray tebal mana. Nak stay satu tempat untuk spray tu untuk dapatkan ketebalan yang ditetapkan. Okay, so kena bagi tahu minimum thickness berapa. Ini contoh in situ konkrit pakai design mix grade 15 blinding. Ingat tak sebelum ni you kena stated sama ada dia mass atau reinforce atau ada satu lagi. Okay, so dia adalah mass concrete. Mass concrete meaning that tak ada reinforcement. Thickness wajib kalau blinding wajib kena stated thickness. Jika ada beberapa jenis thickness,
pada footing, sebab tengok kat sini. Location. So pada footing. Footing ada 50 mm thickness, then kena state lah dan kontraktor tahu itu adalah untuk footing. Let's say dekat footing ada 2 thickness. Jadi you boleh pakai I 111.1, 111.2. Point 1 merujuk kepada 50 mm, point 2 probably 75 mm. Dengan syarat dia sama dekat footing dan sama concrete grade. Alright, in situ concrete design mix grade 30 dekat suspended slab. Dekat mana? First floor. Wajib ke letak location? Selalu kita tak letak location tapi kita letak nombor drawing. Okay, kalau tak reti nak describe location tu kat mana, tengok balik tajuk drawing pun boleh. Atau bagi nombor drawing. Okay, ini proprietary concrete grade 60. Nampak tak ni? Dia melebihi 50. Beams kat mana? Dekat pedestrian bridge. Ini dia pakai in situ concrete prescribed mix. Ratio dia adalah 124, 920 mm maximum size aggregate, screed to fall for flat roof. Ini kita letak prescribed mix untuk flat roof. Untuk screeding dekat flat roof. Okay, setakat ni ada apa nak tanya tak? Belum. Tak ada. Okay, kejap. Saya nak cari mana drawing saya ni. Draw yang against excavated surfaces tu nanti saya bagi Dia banyak yang against excavated surfaces tu, dia banyak dekat tunneling. Nanti saya bagi gambar. Okay, now kita pergi dekat precast concrete. Precast concrete dengan specific rules. Okay, precast concrete, kalau you nampak dekat sini, third division dia tak ada. Dan unit dia you nampak dekat sini number. So bila number, dia membawa maksud description dia perlu lengkap. Okay, perlu komprehensif di mana perlu menggambarkan sedekat-dekatnya apa item yang dimaksudkan. Okay, kalau dekat sini kita ada 8 jenis yang telah dikenal pasti dan dia tak akan ada nombor 9 sebab nombor 8 ni dia dah conclude everything. Kalau tiada dalam 1 hingga 7, gambarkan dia sebagai nombor 8 dan describe apa benda tu. Okay, dia tak macam design mix yang mana kolom adik-beradik dia pair. Okay, tapi yang ini kalau kolom lah. Habis kalau pair nak letak kat mana? Pair masukkan dalam kolom tapi nanti you buat bracket pair. Okay, beams and then kita ada pre-stressed beams. Yang ini kalau you masih ingat kita belajar piling, when it comes to pre-stress, katalah ni beam, dia akan ada lubang-lubang untuk dia punya tendon ni. Okay, dia akan ada lubang untuk tendons ni, therefore dia adalah pre-stress. Okay, ada juga wall, ada slabs, ada segmental units, ada units for subways vehicular ataupun pedestrian culverts ataupun viaducts. Okay, dah pernah tengok apa itu viaducts? Okay, kalau you nak tahu segmental unit, yang ini. Dia datang satu segmen. Dia datang sekeping-sekeping. Okay, kalau unit for subways pun dia boleh datang macam ni. Dalam bentuk macam ni, dia datang sekeping. Sekeping, lepas tu kan datang lagi sekeping. Ni satu number,
Ini satu number. Dicantumkan akan menjadi terowong yang panjang. Tapi ini adalah precast unit. Okay. Vehicular pedestrian culvert, kalau you pernah nampak, kalau dekat Shah Alam, yang glamour dekat U12 tu. U12, kalau pedestrian meaning that orang lah yang lalu, pejalan kaki. Kalau vehicular boleh ada dua, sama ada motor atau kereta. Kalau dekat U12 tu dia kereta, saiz kereta. Dekat LPT, dia ada juga culvert ni tau. Dia ada culvert ni. Tapi culvert ni untuk siapa tau? Untuk gajah. Dia highway tapi dia bentuk bulat macam ni. Ini untuk lintasan gajah, animal. Okay. Tapi ada juga viaduct dekat LPT tu yang untuk vehicle. Ada. Ada certain area yang memang untuk animal. Okay. So as long as bentuk dia macam ni, tak kisahlah bentuk bulat ke atau bentuk empat segi, define purpose dia yang mana? Identify purpose. Orang, kenderaan, animal, nak yang macam mana? Then describe accordingly. Okay, then describe accordingly. Kalaulah kata antara semua-semua ni tak ada juga yang dipanggil, okay kejap. Segmental unit satu lagi. Segmental unit, sekejap saya tunjuk kalau ada. Ini. Ini pun segmental unit tapi ini untuk highway slab atau landasan train. Tapi yang jenis overhead, yang tergantung. Macam LRT kan. LRT kan tiang. Lepas tu dia ada slab. Slab ini adalah combination of setiap satu segmental box ni. Ini kadang-kadang kita panggil segmental box girder, SBG. SBG ni dia beli satu-satu unit dan kita akan order berapa banyak number kita nak dan ada cara pemasangannya. Pemasangan dia akan pakai double bar kalau you nampak kat sini. Dengan adalah lubang-lubang dekat sini, kita perlu cantumkanlah. Cantum dan perlu buat jointing. Then dia akan membentuk satu slab. Okay, tapi asal dia adalah daripada setiap segmen ni. Ni pernah tengok tak segmental box girder? Ini beam. Kalau yang macam ni, ini bukan pre-stress. Ini post-tension. Pre-stress, you nampak yang macam ni. Dia tak ada terjulur-terjulur dia punya reinforcement ni. Dia dah potong siap. Potong siap dekat side, potong siap dekat kilang. Bermaksud, meaning that dah ditarik. Dah ditarik. Kalau yang terjulur yang banyak-banyak macam ni, dia post tension. Casting konkrit dulu. Okay, mula-mula dia letak rebar. Casting konkrit rebar ni dalam casing. Casting konkrit selepas tu baru tarik. Baru tarik di mana ada mesin yang akan pegang dekat dia punya reinforcement ni untuk tarik bagi tegang. Okay, ini post tension. Kalau pre-stress, you akan nampak dia clean sahaja. You nampak dot. Itu menandakan ada besi dekat dalam tu tapi dia sebenarnya pre-stress. Telah ditarik di kilang. Kalau yang terjulur ni, itu dan segumpal, itu adalah post tension. Di mana memerlukan alatan khas, okay, hydraulic jacking machine untuk tarik bagi dia punya rebar tegang dekat dalam tu.
Okay. Ini apa? Ini juga viaduct. Tapi kalau you nampak, dia ada dua saiz. Yang ini untuk motor, yang ini untuk kereta. Viaduct ni kalau kat sini immersed tube tunnel. Dia guna selalunya dekat bawah terowong dasar laut yang mana Pening nak buat tapi tak jadi tu. Pening nak buat tapi tak jadi, sebenarnya inilah rupa dia. Okay, inilah rupa dia. Okay, so sekarang ni kalau dekat precast, you kena faham. Precast ni description dia quantity senang sebab dia number. You dapat measure quantity tu, measure panjang, you dividekan by dia punya size, you boleh dapat quantity berapa. However, nak describe setiap elemen tu akan menjadi sangat panjang dan perlu komprehensif. Kalau you nampak, additional description dia sangat banyak. Kalau precast unit kena bagi tahu position. Kalau position berbeza, kena asingkan. Contoh, satu position dekat ketinggian berapa, satu position dekat ketinggian yang berbeza. Jadi kena asingkan. Sebab harga akan berbeza kerana harga crane boleh mempengaruhi dia punya harga unit. Okay. Kalau precast concrete unit kena bagi tahu concrete mix type dan juga mark number. Selalu item-item ni, contoh macam ni ni. Box ni dia datang banyak-banyak tau. Dia datang banyak. Tapi setiap satu ni akan ada unit number dia. Dia macam IC dia, calling number dia. Jadi kalau calling number biasanya, kalau calling number untuk slab, sekian-sekian slab, adik-beradik dia akan calling number. Contoh SBG untuk slab package A, SBG PA, package A, slab daripada chainage 1 sampai 5. So dia akan letak CH1, 5, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. So nanti kena susun ikut turutan sequence number dia tu. Okay? Right, apa lagi? Okay, and then kalaulah you punya precast tu ada satu pre-stress, ada satu post tension, kena asingkan. Pre-stress dengan post harga berbeza. Sebab kalau post ni dia ada additional pakar punya, specialist punya attendance. Dan normally kalau buat post tension, kita akan panggil nominated subcontractor. Specialist works kalau post tension. Kontraktor biasa selalunya dia tak buatlah post tension ni, dia akan panggil pakar. Okay, next. Kalau untuk column, beam, segmental units, units for subway, vehicular, pedestrian culvert, ducts, coping, viaducts and other concrete form, kena bagi tahu cross section, jenis dan juga total length. So ingat, kalau 1, 2 dan 3 berbeza, kena asingkan description. Wall dengan slab kena bagi thickness. Maksudnya kalau thickness berbeza, kena dia quote berbeza. Ada point 1, point 2. Unit for subway, vehicular dengan pedestrian culvert as well as viaducts kena bagi mass per meter. Different mass per meter, different description. Different quantity sebab different price. Okay, kalau bridge cross the river, ini kita panggil pier ke column?
Situ dah bagi tahu dah tu. Pier. Okay, pier. So yang ini pile cap. Okay, ini kita ada satu girder. Yang ini dia punya header. Okay, ni pile cap. Ni pile cap. Dua ni header. Okay, dan juga kita ada footer. Ini racking pile. Ini vertical pile. So, racking dengan vertical, ingat kena asingkan. Ini kita ada wing wall. Okay, wing wall ni selalunya untuk mengelakkan tanah yang dekat belakang ni terjun dekat kawasan air ni lah. Okay. Ada guardrail. Ada deck. Ini typical bridge. Ini approach slab. Ini typical bridge. Soalan bridge ni, dia pernah tahu dia keluar dekat dalam exam pun pernah. Kita bagi lebih kurang macam ni lah. Kita suruh measure piling, kita suruh measure konkrit. Dengan ada sedikit item road. Okay. Ni contoh satu lagi. Kalau girder box. 2 girders bridge system. 2 girders sebab satu girder, 2 girder. Kalau you biasa lalu satu jalan, dekat atas tu ada overhead highways ataupun overhead bridge. Kalau jalan jam, you pandang dekat atas tu, you akan nampak benda ni bersusun-susun. Kadang-kadang dia ada triple. Okay, ni bukan beam. Ini adalah box. Segmental box girder. Kalau beam, beam lah. Tapi kalau you nampak dia bersudut, okay, dia bersudut macam ni, definitely itu bukan beam. Beam dia akan segi 4 tepat. Kalau dia box macam ni ataupun dia ada sedikit inclination ni, itu semua adalah girder box. Okay, box girder lah. And then baru kita letak slab. Atas ni ada slab. Okay, boleh ke? Kalau gambar ni, pernah tengok yang ni? Ni kalau buat LRT hari tu banyaklah pakai ni. Sebab LRT kita semuanya LRT dengan MRT kebanyakannya overhead. Bila dia masuk bawah tanah, dia tak adalah box girder ni. Bila dekat atas dia ada. Bila dia overhead, kita pakai ni. So satu ni satu kuantiti dia. Kalau yang lain pun saiznya sama, so kiralah berapa panjang bahagikan dengan dia punya length setiap satu, you dapat dia punya berapa number. Cuma nanti you punya cabaran dia nak describe benda ni. Tapi tak adalah mencabar sangat sebenarnya. Kat dalam drawing tu dah lengkap dah. Paling-paling tak pun you akan letak as per drawing berapa. Tapi dalam exam jangan buat macam tu lah. Exam selalu kita akan bagi lengkap dia punya information. Okay, ni satu contoh description. Dekat description ni, contoh precast concrete, kita bagi tahu grade berapa dan ini adalah dimension dia. Apa bendanya? Beam. Dekat mana? First floor. Kalau beam, size yang sama tapi second floor, kena asingkan. Sebab dia ikut floor ni, kenapa dia kena ikut floor? Harga first floor dengan second floor belum tentu sama. Sebab dia melibatkan mesin untuk angkat. Okay, precast concrete grade 35, ini adalah dia punya size wall. First floor up to the fourth floor. Yang ini bila first floor sampai fourth floor menggunakan yang sama. Repetitive. So repetitive kalau dinding bolehlah nak sekali. Yang ini probably second floor pakai size lain. Okay, katalah kat sini size sama. Kalau size sama, kira je berapa number, letak je first floor to fourth floor. Segmental unit dimension as shown in drawing number. Ini yang paling selamat. Ni paling selamat. Okay, sebab apa-apa rujuk dalam drawing. Other concrete form, kita pakai reinforced concrete tapi precast. Precast apa? Steps dengan staircase. So dia pakai staircase precast. Okay, so everything kalau precast, kita drawing, kita measure dia sebagai
Boleh ke? Boleh, madam. Okay, saya continue sikit lagi boleh? Saya nak habiskan kelas pukul 12.30. Boleh, madam. Bertahanlah. Alah, korang bukannya ni nak baring sambil tutup mata pun tak apa, janji dengar. Okay, so sekarang formwork. Kita dah measure dia punya konkrit. Sekarang ni, you tahulah kalau konkrit dia wajib ada formwork dan dia wajib ada reinforcement. Okay, extra dekat dalam MySysm di mana penentuan formwork dia berdasarkan kedudukan formwork itu tersendiri. Okay, contoh you tengok macam ni. Formwork ni ada yang vertical, tegak. At one part you nampak dia condong. So, dia ada sudut dekat sini. Okay, dia bersudut dekat sini. Okay, dan dia kembali tegak. So, dia punya ni rupanya macam ni. You tak boleh nak kira macam you kira formwork masa you kira building. Which is, you ambil girth macam ni, you kali panjang. Tak boleh, ni salah. Ni sampai sini, kira dengan panjang ni kali dengan yang ini, tak boleh. Ni salah So, macam mana nak buat? You kena asingkan. Asingkan di mana formwork tersebut perlu diasingkan mengikut kategori yang ini. Dia ada sides. Sides bermaksud dia tegak dan berada di tepi-tepi. Dia kepung lah. Okay, ada sekeping, 2 keping, 3 keping, 4 keping. Sides. Sides sepatutnya 90 degree tegak. Ni sides. Soffit. Soffit bermaksud di permukaan bawah. Okay, permukaan bawah. Kalau yang ini sides, yang ini soffit. Ni biasa kan? Kalau side and soffit, side and soffit macam mana? Side and soffit. Kalau sloping, slope sepatutnya bersudut. Okay, ini sloping. Curve to one radius, one plane. Okay, kat sini you kena ingat radius dengan plane. Plane bukan aeroplane. Curve to the radius maksudnya begini. Ini ada satu paksi di mana daripada sini sampai sini, sampailah hujung ni, jejarinya sama. Jejari atau radiusnya sama. Dari sini sampai sini. You ambil satu tali, ukur dari sini sampai sini. Radius dia sama. Dan juga maksud one plane adalah, you nampak tak kat sini? Dah sini sampai penghujung ni tiada sambungan. Kalau tiada sambungan, one plane. Kalau ada sambungan, two planes. Four planes. Boleh faham? Curve in one radius in one plane. Ni kita nak buat apa ni? Kalau yang macam ni. Kita buat dome
buat dom. Kadang-kadang kalau ada kubah masjid, tapi kubah masjid yang tiada sambungan lah. Tak ada sambungan. So yang tu boleh pakai curve one radius in one plane. Okay. Kalau macam ni, nampak tak ni? Sekejap Ni. Ni curve one radius. One plane. Okay, curve one radius, one plane. Ni wing wall. Yang panjang-panjang ni nama dia wing wall. Okay, now you dah nampak ni, dekat sini nampak tak third division ni dia ada asingkan formwork kepada bases, footing, pile cap, ground slab, column dengan pier, beam, wall, suspended slab dan other member. Kalaulah itu dia bukan bases, bukan footing, bukan wall, bukan column, bukan suspended slab, asingkan dia, jadikan dia other members. Okay, boleh ke? Boleh, madam. Okay, now kita tengok kalau rule M7. Okay, M7 ni formwork tak payah measure, shall not be measured for the following. Edges of blinding concrete, yang ni. Blinding concrete dekat hujung tu, kalau blinding dia tak melebihi 0.2 meter. Sini 200 mm. Dan ke bawah. Tak payah kira edges. Okay, tak payah kira edges. Maknanya kita boleh je terus tuang. Kita terus tuang tanpa ada formwork. Kalau melebihi 200 mm, blinding tu ketebalan melebihi 200 mm, barulah ada dia punya formwork. Maksudnya lah. Okay, kalau ketebalan dia 201 mm, ni dah kena ada formwork. 199 mm, 200 mm, tak perlu formwork. Okay, ni dan join associated rebate dengan groove. Nak buat groove, ingat tak masa kita belajar M1, kalau nak buat groove, groove tak perlu ada formwork. Rebates pun tak perlu ada formwork. Formwork macam mana dia nak bentuk tu, dia ada cara dia lah. Selalunya kontraktor dia tak pakai formwork. Dia tuang dulu konkrit, baru dia akan lukis lah. Baru dia akan buat, masa konkrit tu masih cair, dia akan letak beberapa bentuk yang kita nak lah. Okay. Tetapi kalaulah kata temporary surface form at the discretion of the contractor. Contoh ini staircase ataupun steps. Dekat hujung. Hujung ni dia perlu formwork. Tapi kita tak payah letak dia sebagai satu formwork which is side. Sebab ini dikira adalah temporary surface yang nak membentuk tangga, which is dia tuang konkrit supaya konkrit tu tak berterabur. Ini adalah memang kontraktor punya cara kerja. Jadi tak perlu kira lah. Okay. M8 yang ini. Formwork to upper surfaces of concrete shall be measured to surfaces inclined at angle exceeding 15% from the horizontal and to other upper surfaces for which formwork is expressly required. Contoh, ini kita nak buat tunneling. Okay, kalau untuk tunneling ni, you tengok dekat sini. Okay,
Dekat kawasan yang ini, kita nak letak konkrit. Dan ada formwork. Kalau formwork ni incline ataupun bersudut, angle dia horizontal melebihi 15 degree. Okay, kalaulah bentuk dia macam ni, daripada horizontal, bila diukur, ini 20 degree. So yang ini kena kira formwork. Kalau dia kecil je, you kira dari horizontal, ini 10 degree. So tak perlu formwork. Yang kurang daripada 15, tak perlu formwork. Okay. Okay, sekarang ni formwork kita nak categorizekan dia sama ada dia sides, sloping ataupun soffit. Kalaulah okay, satu bentuk formwork macam you nampak ni, dia sengit kan? Sengit ni you kena tentukan adakah sengit tu melebihi 10 meter. Okay, dia sengit macam ni. Ni berapa? 10 meter, 10 degree. Kalau 15 degree, ini kita consider sebagai slope. Kalau dia tegak, kalau dia dekat sini, ini 8 degree. So 8 degree, yang ini tak consider sebagai slope, tapi ini adalah sides. Sama juga soffit. Kalau yang horizontal, okay, kalau total horizontal, of course lah yang ini soffit. Tapi kalau dia ada bersudut sedikit, di mana sudutnya itu tidak melebihi 15 degree, dia masih consider soffit. Kalau dia naik je kat sini 16 degree, itu dah bukan soffit. Itu consider sebagai slope. Faham tak ni? Ni you tengok ni. Okay, satu lagi ekstra dekat dalam MySysm. Tengok ni, dia ada F1, F2, F3. Apa maksud F1, F2, F3? Wajib dekat dalam additional description rule, you dah letak contoh formwork, slab, soffit. You kena letak additional description rule, rule A17 ni. You kena define dekat slab, bahagian yang bawah tu nak permukaan jenis macam mana. Kalau dekat building, dia ada sound treated ataupun rough. Rough formwork ataupun sound treated. Kalau sound treated ni basically dekat kawasan-kawasan yang nampak dengan mata kasar. Yang bila buka je formwork tu, dia akan bagi satu permukaan yang licin. Jadi tak perlulah kita nak measure dia punya finishes. Dia cukup sekadar dapat kita letak dia formwork tu akan bagi satu surfaces yang licin. You tengok dekat ni. Yang ni. Ataupun you tengok kalau balik ke, tengok tiang-tiang jambatan. Tiang kan tak jauh daripada Jekyll tu, Jekyll kat bawah. Kalau ke kiri nak hala ke Federal Highway tu kan ada tiang. Tengok tiang tu, selalunya konkrit dia colour kuning. Tiang tu licin je. Licin sebab apa? Sebab dia pakai F3. Dekat sini, soffit, dia bagi tahu dia nak F3. Normally F3 boleh dicapai dengan menggunakan
still formwork. Nak fair finish. Fair finish dia tak menggerutu tetapi perlu touch up. Rough finish normally kita pakai dekat kawasan yang tak nampak dengan mata kasar seperti blinding atau ground slab. Fair finish ni perlu touch up. Okay, tapi kalau smooth finish memang licin. Ataupun nak ada stated finish, nak menggerutu at a certain angle, nak menggerutu jenis beberapa style, nak menggerutu macam mana. Ataupun nak nampak ada pattern, kena bagi tahu nak apa jenis finishesnya. Ataupun ada features, nak nampak ada corak-corak berbulu-bulu, corak-corak menggerutu, kena bagi tahu. Wajib. Dalam exam, normally student tak buat ni. Jadi markah description you kosong. Kita bagi markah coding dengan kuantiti sahaja. Ni dengan ni. Dekat sini ada description. Kalau description you tak lengkap, markah ni terus tak ada. Faham ya? Sebab additional description rule dah nyatakan awak kena letak apa, kena letak apa. So kena letaklah. Okay. Ini yang you nampak yang merah-merah ni, ini semua adalah formwork. Ni pun formwork. Sekarang ni ada satu lagi self-climbing formwork. Dia sama je. You still have to define dia adalah horizontal, soffit, ataupun slope, ataupun perlukan dia sides. Tetap sama. Okay. Ini slip formwork lah. Slip formwork ni kita boleh tanggal-tanggalkan. Ini bridge untuk formwork bridge lah. Macam ni. So yang ini soffit, yang ini slope, yang ini soffit. Okay, kalau parapet wall, tegak. Kalau tegak dia, ingat tak melebihi 15 degree, tak melebihi 10 degree, dia punya condong ni, itu masih lagi consider sebagai sides. Okay. Ada satu yang you kena faham, jika ada void. Okay, contoh macam ni. Formwork untuk void. Okay, ini adalah formwork. Okay, yang putih ni void. Yang putih ni void. Jadi, rule D9 dia kata, kalaulah void tu berbentuk empat segi selain daripada bulat. Kalau bulat, diameter antara 0.35 meter sehingga 0.7 meter, kita boleh consider dia sebagai circle. Okay, dan baca M11 dulu. No deduction shall be made for the formwork to void smaller than the lower bound values. Lower bound values yang ni. Kalau circle kurang daripada 0.35 meter, tak perlu formwork. Kalau empat segi kurang daripada 0.1 meter square, tak perlu formwork. Kenapa? Sebab untuk form this kind of void, kalau dia punya size dia 0.1 meter square, sebab dia square kan. 0.1 meter square sebenarnya dia boleh sahaja pakai balance kayu yang ada. Dia tak perlu beli untuk buat formwork tersebut. Okay? Kalau larger daripada minimum value,
Okay, dia kata smaller than the lower bound value perlu define sebagai D9. Okay, tapi kalaulah melebihi daripada lower bound ni, semua kena consider sebagai other formwork. Okay, voids. Voids adalah you kena define dia, you kena asingkan dia mengikut ketebalan. 1 meter, less than 1 meter, more than 1 meter. Tapi size dia kena make sure dulu kalau 4 segi kurang daripada 0.1 meter square, tak ada formwork. Kalau bulat 0.35 meter dia punya radius. Diameter dia punya diameter. Yang ini tak perlu formwork. Tetapi kalau perlukan formwork, kena define ikut ketebalan. Kena asingkan ikut tebal. Formwork untuk void ada 2 je. Kurang daripada 1 meter atau lebih daripada 1 meter. Kalau kurang dari 1 meter, kira number je. Berapa lubang, berapa void. Tapi kalau lebih daripada 1 meter, dia mempengaruhi harga, jadi kena kira meter square. Okay, ini contoh description. Ini kalau pocket untuk boat. Kalau contohlah satu void tapi untuk pocket. Dia tak melebihi 0.10 meter square. So tak perlu formwork. Kalau yang ini ada hole untuk pipe. Tapi pipe dia tak melebihi 0.35 meter diameter. Jadi tak perlu formwork. Okay. Ni contoh description untuk formwork. Ingat, description hanya penuh jika awak stated dia adalah finishes jenis apa. F2, F3, F1. Kedudukan, soffit, sloping atau sides ataupun other curve ataupun untuk void. Void kena stated size. Dan dia ikut ketebalan. Kalau yang ini ketebalan dia kat sini coding dia 2, meaning that dia melebihi 1 meter. Quantity kena meter square. Kalau kurang dari 1 meter, quantity hanya number. Ni untuk void. Okay, yang lain semuanya meter square. Okay, saya nak stop dekat sini. Boleh ke? Tak boleh lah nak ajar banyak-banyak sekali. Boleh. Alright, so minggu depan hari Isnin dah fizikal ke? Belum. Isnin Kot. online lagi. Hari Rabu tu je yang dah fizikal. Okay lah, so Isnin kita masih lagi online, hari Rabu kita jumpa fizikal. Okay, hopefully boleh habiskan konkret dengan saya nak ajar kira sheet pile punya keluasan. Alright, so itu saja untuk hari ini. Thank you so much. Attendance kejap lagi saya bagi. Alright, Assalamualaikum. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam.